Okey, kalau dah lembut dia kembung macam ni, biar dia kembung, kita renyuk macam ni pun, kita buka dia tak pecah. Walaupun kita renyuk macam ni. Renyuk macam kita yang ketulan awal tu lah. Masih lagi steady. Salam. Masih lembut lagi walaupun 3 hari. Lembutnya macam mana? Sebab dia kembung macam ni. Ini kita nak kekalkan dia punya kelembutan. Kita boleh garanti dia punya lembut. Macam mana nak buat capati yang lembut macam ni? Untuk dapatkan kelembutan capati ni, yang biasa kami jaga adalah dia punya bahan mentah. Bahan mentah tepung tu baru dikilangkan dan kita ambil terus daripada kilang dan kita buat untuk pelanggan. Kita tak ambil tepung yang lebih daripada tempoh yang panjang lah. Tepung yang fresh. Berapa lama? Oh, tepung ulis sekejap je. Ulis sekejap je tapi campuran bahan dalam dia tu yang main peranan sebenarnya. Rusuk kambing. Ini yang kakak order. Ini yang kakak order. Rusuk kambing. Untuk saiz macam ni berapa ringgit? Untuk saiz macam ni kita charge RM32 sahaja. RM32. 2 roti dengan 2 roti. Dekat sini kita ada capati sardin. Sardin satu set dengan roti RM8. Untuk ayam capati 2 keping dengan ayam RM9. Dan kita daging cincang. Daging cincang ni 100% daging tau. Daging cincang pun berharga RM9 juga. Dan macam kuzi. Masakan kuzi ni masakan dalam Istana Kelantan. Dan inilah kita punya kari kambing. Kari kambing satu portion macam ni dengan 2 roti RM15. Untuk hampa kat luar sana, kalau nak tengok nasi Arab sebelah rempah ni macam mana, atau capati rusuk kambing yang nak lembut walaupun 3 hari ni macam mana, hampa boleh try sendiri dekat sini insya-Allah. Wish je capati rusuk kambing Afghanistan dekat Setia Alam. Kami buka dari Isnin hingga Sabtu, hari Ahad kami cuti.